Di sini ada Volkswagen Tayron. Macam tak mendengar kan, Volkswagen Tayron. Dia sebenarnya SUV 7-seater yang akan menggantikan Volkswagen Tiguan All-Space. Asal-usul nama Tayron telah digunakan secara eksklusif di pasaran China pada tahun 2018 untuk model Tiguan All-Space mereka. Kini nama Tayron telah digunakan sebagai nama baharu yang menggantikan nama Tiguan All-Space di pasaran global. Di pasaran Malaysia ada dua varian yang ditawarkan, varian Elegance bernilai RM201,000 Malaysia, manakala varian R-Line belum rasmi lagi harganya, dianggarkan antara RM259,000 hingga RM269,000 Malaysia. Volkswagen Tayron merupakan unit CKD dipasang di Pekan Pahang. Ia dibina di atas platform MQB Evo, platform dari Volkswagen Group untuk susunan enjin secara melintang. Berbeza dengan platform MLB di mana orientasi enjinnya selari dengan kereta, contohnya seperti Volkswagen Touareg. Okey, jom kita tengok dari segi eksterior. Di bahagian depan ni dahulu ada illuminated front VW logo di sini digabungkan dengan light bar yang panjang ni. Bahagian lampu dia pula LED projector. Kalau R-Line tu dia pakai matrix. Okey, kita tengok di bumper depan dia pula very aggressive. Dia punya finishing dia ada macam chrome lining design di sini. Kalau di bahagian R-Line dia in gloss black dan dia punya black grill dia pun lagi lebar lah sampai ke hujung sini. Dan overall design depan dia sebenarnya very sporty dah. Walaupun dia SUV tapi at the same time dia macam aggressive. Okey, pada bahagian sisi dia pula dia ada rim yang bersaiz 18 inci. Design dia dipanggil sebagai Napoli design menurut Volkswagen. Dan tayar dia pula dia pakai tayar Hankook Ventus Evo SUV. Jadi untuk variant R-Line pula dia lain sedikit. Dia tak pakai 18 inci, dia pakai 20 inci. Dual tone design ala-ala bintang macam tu kan, dia panggil sebagai York design, alloy wheels dual tone, dan tayar dia pula pakai Continental Sport Contact 6. Other than that juga sebenarnya kalau anda perasan dekat fender ni pun, kat sini fender dia in matte black, kalau dekat R-Line tu in gloss black. So dari segi luaran pun boleh nampak juga, dari segi sisi R-Line tu lagi sporty lah. Dan dia juga ada logo R di bawah side mirror sini untuk variant R-Line. Dekat atas pula ada roof rail, sama je, of course expected for SUV kan. Di bahagian belakang pula, fender belakang ni dia kembang sikit kat belakang ni. Dan one thing yang unik saya rasa untuk Volkswagen Tayron ni is that dia punya window dia makin mengecil dekat belakang sini. So it gives that macam sporty look tau. Lain daripada macam Tiguan All-Space ke apa ke, where it's just macam tinggi je kat belakang tu kan. Yang ni macam dia menurun sedikit, so nampak lebih sporty lah. Okey, pada bahagian belakang dia pula, dia punya perbezaan antara ni dengan R-Line a bit subtle sikit. Tapi tak apa, kita cerita overall design dahulu. Illuminated rear logo as well, sama macam yang depan tu. Dan dia juga ada light bar LED yang panjang macam ni. Nampak lagi sophisticated jugalah sebenarnya untuk Volkswagen, dia punya new design language dia. Dan bumper bawah dia pula very conventional sebenarnya untuk SUV punya design. Tapi perbezaan ini dengan yang R-Line tu ialah untuk R-Line dia punya bumper bahagian bawah ni lagi sporty, dia ada gloss black punya elemen, nampak lagi garang sedikit lah. Dan selain daripada itu ialah dia punya logo dia di sini. Logo di sini ditulis ETSI, bermakna ialah mild hybrid punya engine. Manakala untuk R-Line pula 4Motion. 4Motion tu apa pula? Okey, kita tengok pada enjin terdahulu. Variant Elegance didatangi dengan enjin ETSI mild hybrid 1.5 liter turbo 4 silinder yang menjana 150 PS dan 250 Nm torque. Transmisi ia jenis automatic DSG 7 kelajuan yang memacu roda hadapan sahaja. Manakala variant R-Line pula dilengkapi dengan enjin TSI 2 liter turbo 4 silinder yang menjana 265 PS dan 400 Nm torque. Transmisi sama jenis automatic DSG 7 kelajuan serta mempunyai pacuan 4 roda atau dikenali sebagai 4Motion oleh Volkswagen. Kedua-dua variant dilengkapi dengan Dynamic Chassis Control Pro di mana ia mempunyai adaptive dampers bagi mencapai ride quality yang selesa dan handling yang lancar di atas permukaan jalan yang berubah. Okey, jom kita tengok dari segi interior pula. Kita tengok sekilas pandang apa yang ada untuk Volkswagen Tayron ni. Jadi first thing first, design interior dia very premium lah bagi saya. Obviously expected from Continental macam Volkswagen. Tapi walaupun dia premium, dia tak adalah sophisticated sangat in the sense of macam unfamiliar. Sebenarnya dia very familiar, dia punya features pun senang nak cari. So in terms of practicality, ada. Kita start dengan dia punya ergonomic dia terdahulu. Steering wheel dia ada tilt and telescopic adjustment. Ni telescopic dan juga tilt, tetapi secara manual sahaja.
Seat dia pula ada 12-way adjustment. So depan, belakang, atas, bawah, recliner, lumbar, semua cukup and complete. Ada 12 hala. Dan dia juga ada memory seating up to 3 memory seating. Seat dia pula full leather jenis Varena, dan ni semua samalah untuk variant R-Line juga. Seat leather, seat pun design yang sama. Dia punya dashboard dia pula, ini ada wood punya ornamental ataupun dia jenis macam kayu lah dekat sini. Sini pun jenis soft touch, leatherette, door cuts pun leatherette, semua soft touch. Kalau untuk R-Line tu dekat atas ni dia jenis macam aluminium punya finishing, dan di sini pula dia bukan panggil, dia jenis suede. Okey, jom kita tengok dari segi dia punya amenities, apa yang ada di sini. Kita mulakan dengan bahagian tengah ni dulu lah, paling senang. Ada center armrest yang boleh dia angkat, dan dia adalah space untuk letak barang kat dalam ni, dan dia ada juga 12 volt socket di dalam sini juga. Dekat sini ada 2 cup holder dan juga ada banyak lagi compartment dekat sini. Di sini ada rotary dial, yang ini gunanya rotary dial ni adalah untuk adjust volume. So volume radio tak perlu adjust melalui skrin tengah, dia ada physical button di sini, dan dial yang sama juga digunakan untuk adjust dia punya drive mode juga. So everything is physical lah, senang to reach. Time driving pun boleh je pakai. Ada start engine stop, parking brake, that is normal. Kat bahagian sini pula ada para untuk letak barang di sini, tapi para ni pun boleh naik ke atas. Dia akan reveal dia punya 2 Type-C port untuk charge phone dan juga 2 wireless charger. Dan bagi saya design ni very unique lah. Sebab kenapa? Kadang-kadang kita letak untuk charge phone, dia sebenarnya makan space kat area sini, tapi in this case kita letak phone di bawah sini, bawa ke bawah para ni, dan boleh letak barang lagi on top of this. Ini adalah design yang unik lah bagi saya. Atas sini aircon vent seperti biasa. Dia juga ada center infotainment display screen bersaiz 12.9 inci. Untuk variant R-Line dia lagi besar, saiz 15 inci. Dan di bawah screen ni dia ada touch panel untuk adjust volume, and also dia punya climate control temperature. Cakap pasal climate control temperature, dia ada 3 zone climate control. So 2 di depan dan 1 di belakang. Screen untuk driver instrument cluster bersaiz 10.25 inci, dan untuk variant R-Line pula dia ada heads up display di depan. Untuk elegance ni dia tak ada heads up display lah. So that is one thing juga yang berbeza. Untuk tukar gear dia pula, dia ada stock di belakang steering wheel ni lah. And lagi satu pasal interior dia sebenarnya yang very unique untuk saya is that dia punya ambient lighting dia. Dia bukan setakat ambient lighting yang simple atas dashboard macam tu je. Memang betul kat dashboard ada, tetapi kat door cuts ada, rear door cuts ada, dekat atas sini pun ada ambient lighting yang ada berdesign. Di bahagian front passenger pun sama juga. Dan lagi satu ialah speaker. Untuk variant R-Line dia ada Harman Kardon 12 speakers, tetapi untuk elegance dia cuma standard speaker saja, dan dia ada 8. Okey, jom kita tengok dari segi barisan kedua pula. First thing first, knee room ada 2 penumbuk, so maknanya memang ada banyak space kat sini kan. Dekat atas pun sama, 2 penumbuk. Jadi dari segi keluasan kat sini memang luas. Dia ada komplain di sini, dan dia juga boleh dilaraskan. Dia ada tool di bawah sini, kita boleh kedepankan lagi untuk akses ke third row lah, barisan ketiga, dan boleh ke belakangkan lagi. Dari segi dia punya amenities dia pula, apa yang ada di belakang sini, dia ada pocket untuk letak barang, ada rear aircon vent, dia juga ada the third climate control kat belakang ni, 2 USB Type-C punya port. Di bahagian sini ada armrest. Okay, ada armrest, dan kalau tarik tali ni dia ada 2 cup holder dan juga untuk letak tempat phone lah dekat sini. Oh ya, saya terlupa. Seat dia betul boleh dilaras ke depan. Dia juga boleh dilaras ke belakang untuk sandar. Dan yelah, ni kan 3 row SUV, so dia bolehlah lipat habis ke dalam. Dan di barisan kedua ni juga dia bukan 60-40 fold, dia 40-40-20 fold. Jadi seat yang tengah ni boleh lipat habis. Jom kita tengok barisan ketiga dia pula. Anda boleh nampak lah, tak ada tie support lah dekat sini. Sebenarnya kita akan duduk dalam keadaan yang agak mencangkung jugalah. Dari segi knee room pula memang boleh nampak dia sebenarnya ngam-ngam saja di sini. Untuk dewasa memang sempit, untuk kanak-kanak lagi sesuai. Dia punya amenities kat belakang ni pun adalah kompartmen di sini, boleh letak air ke, botol air. Saya rasa muat kot dia adalah macam
kata apa, penahan untuk letak botol air, tetapi tak pernah cuba, tak pernah test, tak tahu boleh ke tidak. Bahagian sini pula ada juga kompartmen tetapi lagi kecil daripada bahagian sana. Ruangan boot belakang berkapasiti 345 liter apabila kesemua kerusi di dalam keadaan menegak, tetapi dengan barisan ketiga dilipat, ruangan menjadi 850 liter. Apabila kerusi di barisan ke-20 dilipat juga, ruangan boot kini berkapasiti 1905 liter. Di bawah lantai boot terletaknya rumah untuk tonneau cover. Ia boleh dipasang apabila kerusi barisan ketiga dilipat, dan di sini juga terletaknya tayar spare jenis Space Saver. Volkswagen Tayron dilengkapi dengan sistem ADAS IQ Drive. Ciri-ciri sistem adalah seperti yang berikut. Ia juga dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan seperti yang berikut. Baik, itu sahaja yang kami dapat kongsikan dengan anda tentang Volkswagen Tayron. Jika anda suka dengan video ini, sila like, share dan subscribe pada channel kami. Kami juga ada website di alamat carsofmalaysia.com. Situ kami ada panduan untuk membeli kereta dan juga berita automotif yang terkini. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di video yang akan datang.